dia. Dah sampai dah. Hai dah. Kereta jahat. Batang exhaust dia lah. Alright gang. A32, A32. Ni Haida punya kereta, ni aku punya kereta. Tapi jangan tanya lah, kereta dia dah banyak dah habis dah. Kalau kau tengok macam-macam dia buat dah. Bonet, kabel, lampu. Haida, ni lampu apa ah? Ni lampu Euro. Nama dia S-Tune Design kot nama dia. S-Tune Design. Ha. Lampu saja berapa ni? Lampu ni 4,000. Tapi belakang lampu pun sekarang dah mahal tu. belakang sekarang dah kat 8,000 lah. Ni lip apa ah? Custom eh? Kita pakai MK6R. Ha? MK6R. Ngam? Ngam. Memang masuk eh? So, Uish. ni kat Sawi ni, kat Sawi. Tak terfikir pula aku ah. Oh, 6R punya dengan R32 memang ngam lip dia. Yes. Tak ada ubah apa. Dan saya pakai dua lip tau. Satu yang ni R32 nya, satu yang MK6R. Double. Oh. Yang ni yang kecil ni. Ya. Oh, okey geng. Mana-mana yang pakai R32 ni memang muat 6R. 6R punya lip. Aku pun baru tahu. Bonet dah berapa ni? Bonet. Tapi dah banyak lah dia dah habis. Rim ni jahat. Ni kau pergi buang balik dia punya dulu kan warna apa dulu asal? Hitam kan? Buang balik cat dia. Bagi dia colour fall, jadi colour ni. Baru nampak jahat weh. Yes. Noble Green. Ini kalau kau Google harga sekarang pun meninggal. BBS dia dah naik balik sekarang. BBS dah jauh ni. BBS ni sebab dia ada Noble Green Edition ni geng. Brake GT6 380mm. Skirting Skirting karbon biasa. Carbon fiber. Dia ada sebiji lagi R32. Ni yang paling rare. Exhaust batang kan dah macam FL5 dah. Dah lah pakai diffuser, exhaust batang pula tu. Dah macam FK FL5. Diffuser kita pakai komplit tapi exhaust batang. Maknanya diffuser kau potong Yes, kebanyakan golf lane dia buang diffuser tau. Dia potong tengah kan? Kita pakai. So jadi FL5. Nampak tu kan. Dah macam Tapi kita FL5. dah minta lah. Exhaust batin tu kecil sangat kot. Dah boleh tukar dah. Aku punya standard je. Wah, yang kata kecil sangat tu. Kecil sangat tu banyak tukar. Lampu ni pun sekarang pun meninggal kat harga. Saya tengok baru ni dekat market dalam 6,000 lebih 7,000 6,000 lebih, betul, kalau betul. bid lah. Sebab kat Malaysia tak ada ni susah dapat. Betul. Kalau second kat Malaysia pun 4,000 lebih 5,000. Betul. Yang paling rare sekali apa masuk dia? VGR32 Volkswagen Golf R32. Ya, dengan nombor-nombor kau dapat itu kan. Yes. Volkswagen Golf R32. Ni kalau kita dapat Memang jahat kan. memang jahat. So lampu dah jahat. Spoiler ni macam Maxi R juga Yes. Sebenarnya Golf kita pakai yang pendek. Tapi ni kita pakai panjang sikit macam MK6. Tapi memang untuk MK5 punya R32 kan. Macam abang boleh compare dengan tu pun baru. Ya, aku punya pendek je kan nampak tu. Ni panjang. Lagi sporty. Yes, betul. Dia nampak lagi jahat. Untuk dalam kita dah restore lah. Ini aku nak buat balik seat ni ke. Aku nak benang biru apa semua ni. Seat aku dah barai dah dalam. Bang, tak ada satu pun yang tak ada baru lah. Semua baru. Betul. Yes. Dapat baru semua. Carbon. Yes, ini pun carbon bang. Ni carbon. Yes. Kau memang minat carbon. Ni carbon. Semua carbon bang. Yang aku tunggu-tunggu nak tengok engine dia kan. Enjin tu. Kita tengok engine dia. Enjin dia. Yang aku tunggu adalah engine dia. Sebab dia dah habis. Kalau tanya memang 100,000 dah habis dah. Lebih dah 100,000. Lebih tau. Setiap tu dah duit. Setiap tahun habis duit. Setiap tu habis duit. Ya guys. Yang specialnya guys. Dekat dalam ni. Okay, apa dah buat? Nasty pop flow. Tu berapa? The only one. Coating saja dekat 8,000 lah. Gila. Coating saja tak termasuk lah dengan cooper apa semua tu tak termasuk. Untuk hit punya ni pot and polish. Aku rasa betul lah. Engkau Yes. antara R32 NA yang paling laju lah.
Sebab Harap-harap begitulah. kereta kau dah ringan lah. Sebab banyak sangat dah, orang kata dah rebuild bagi sedap balik. Tapi kalau untuk remake Michael Project A punya data, untuk R32 ni paling laju kat Malaysia. Betul. 300 horse. Sebab jarang kita tengok R32 yang buat gila-gila. Mostly macam aku sendiri aku maintain standard je. Sebab abang buta yang A kalau kita buat pun naik 10, 20 Betul, betul, betul. Remake pun naik 20 Sebab dia kena banyak usik. Betul. Dia bila NA kena banyak usik, melainkan kau bawa on turbo. Aku Tapi rasa tak lama lagi dia bawa turbo ni. Orang boleh stay tune lah. Lepas kita masuk camp, last project, kita board on turbo. Next kita abang Pekin nak tolong. Tapi tolong sekali duit sekali. Sebab apa saya dengar tadi nilai dia 100,000 lebih mat. Kalau SGP ni apa, Group M Group M. Group Yang ni M. pun ni bang, ni payah jumpa. Betul betul. Group M geng-geng MERS banyak pakai Tapi apa yang abang nampak kat sini? Macam baru ke enjin ni? Macam baru. Yes. Betul. Merlak-relak. Betul, macam baru. Aku suka. Kalau orang jaga enjin aku suka sebab bila buka macam baru tu aku suka. Baru enjin tak rosak. Macam dia valve cover biru, macam aku hitam, yang ni aku buat biru. Tapi saya nak tengok lah enjin tu punya cover. Sebab dia kata dah check link tu, saya tengok. Ya. Steam. Jaga aku buka. Okey, jom kita buka aku punya. Aku punya aku standard lah. Memang standard. Bismillah. Tapi kotor lah kereta hujan-hujan ni. Inilah pencetus bagaimana saya minat R32 pada kereta ni lah. Tengoklah YouTube dia hari. Okay. No. Standard. Cuma Dia kotor. kita paling padu. Yang ni dah paling padu. Ini tak buat apa bro. Aku maintain je wiring ikut posisi standard, semua standard. Dia memang tak buat apa, tapi tengok lah ni. Sebab alang-alang dah buka itu hari kan, kita PCV VAR dalam ni. Betul? Senang nak tahu bocor je. Kau rasa angin keluar kat lubang kecil ni, maksudnya PCV VAR dah bocor. Bila dah buka, alang-alang aku spray terus. Masalahnya cantik brand tu. Ini macam ni je. Dengan ni carbon pasal dia buat papan. Ni dia custom. Dia tambah custom dia R6 lagi. Ni custom. Yang ni UK tak buat lagi. Ya betul. Orang Malaysia je duk suka benda-benda macam ni. Maksudnya ada kat item ni dia yang buat macam ni. Itu yang saya minat. Dia orang Malaysia dia rajin. Tapi abang bagi compare lah. Abang dah naik NK7R. Ya. RS3. Ya. R32. Jerry mesti naik dengan Rian. Mana the best? Tolong mak. 32. Ya. Kelajuan tak penting sangat. Bro, banyak dah kereta aku bawa. Horsepower tinggi ke apa ke. Contoh compare dengan Audi. Audi aku cukup lah dengan 32. Basically aku lagi suka 32. Dia bukan soal laju lagi bro. Bunyi. Soal bunyi, handling, lepas tu dia punya body weight. Dia punya smooth dia. Ya. Dia punya bunyi. Gear shift. Dia shift. Paling best kali drop gear. Drop gear dah memang tak payah pakai supercar lah. Macam GTR kan? Ya. Bertukar lah dengan GTR. Okay, lepas pada abang Pekin buka enjin ni kan, kita pun nak bagi kunci lah. Okay, dia beza sendiri enjin standard dengan yang dah buat. Mana kawan Pekin nak test dah kan, kita bagi ni, saksi ni. Kita tengok, dia buat tak buat. Kita try. Kalau next dah, apa tolong komen San. Komen banyak sikit bagi dia buat kata dia. Kita try. Aku dah berkabut dah kereta. Pada 2004 tahun lepas, macam ni lah kata dia. Ya. Tak buat apa, aku tak buat apa. Lepas dia test dah ni, abang komen. So dia buat. Aku tukar brake je apa ni. Yang lain semua aku tak buat apa. Tak apa. Standard. Yang paling je. penting, apa komen kat bawah, pastikan lepas dia nak tu, suruh dia buat macam mana yang saya buat tu saya. Oi, Tapi saya nak lagi laju. Oi, Kalau dia nak bolt on lah. Bolt on lah, bagi jadi. Kita dah retire bro. Aku naik apa ada je. Saya ni tak boleh tahan bang. Saya dah kena bu dengan Honda semua ni. Alamak. Saya perlukan geng. Patutlah dia exhaust satu. Saya perlukan geng. Awak memang kaki tekan. Ya, tapi saya perlukan geng sebab K24 tengah bahaya sekarang. Ya. K24 Aku tak ada nak buat apa dah. Aku nak pergi titik Abang sikit kena dan pergi buat balik seat je dalam. Abang kena ingat saingan kita dalam Honda K24. K24, Sebab kita NA lawan NA. Betul. FK tak boleh lah. FK laju sangat. Janganlah. FK Ni apa lagi perancangan ni? Apa lagi perancangan? Ini perancangan dia. Alung kata buat body cantik. Buat body Tapi Peking kata jangan buat body. Kalau tak tahulah cita rasa masing-masing. Kalau saya suka maintain body yang standard. Tapi lah bang, kalau ada orang suka buat body. Kalau pendapat abang, kalau kita tengok fender Mark 5 ni pun, dia dah cantik sebenarnya. Betul? Tengok dia ada white sikit tu. Betul? Kan? Betul? Dia cantik dah sebenarnya. Kalau tengok kan, kau nampak tak dia dah white Dia lah. dah white Kau dah. tengok kan. Nampak ni? Dia keluar sikit. Dia punya figment pun dah cantik dah. Betul. Sebab apa lagi nak buat white? Bagi aku dah okey dah. So kita tak boleh geng Alung lah. Alung biar dia bro. Dia Alung lain level. Oh, betul lah, kereta Alung semua dah satu hutang. Dia dapat kaki bro sekarang kereta dia. Faham. Dia dapat kaki dah. Dia dapat kaki sekarang Sepanjang awak pakai, masalah paling berat apa kereta ni? Masalah paling berat dia satu benda je bang. Benda saya perlu sekarang, protect dia paling berat. Protect mahal lah.
Rotek saja kat 3,000. Rotek saja. Rotek sekali insurans 4,700. Rotek saja dengan Rotek insurans. Tapi insurans rendah tak apa. Itulah. Insurans cover 30,000, 1,000 lebih. Dia satu Rotek masalah 30,000. bro. Katakan kau accident lepas terlanggar lah nak cari mana barang-barang depan dia. Memang susah. Dari Macam aku pernah kena dulu, aku pernah langgar kebau. Insurans hantar bumper GTI. Tapi bab insiden untuk Mak Fai ni bagi saya tak ada masalah dah. Sebab saya pun tak anggap ada insurans untuk cover. Sebab saya tengok video Abang Pekin, saya dekat Sadam. Sadar, betul. Dekat Sadam insya-Allah. Kes saya semua ada. Ya, insya-Allah lah. Tapi tak tahulah barang sentiasa ada bro 3,2 ni. Tak tahu condition dia okey tak okey lah dekat Sadam. Aku pun selamat tu sebab Sadam je dapat balik grey depan apa semua. Kalau nak security bang yang mana seri store pun ambil kat Sadam. eBay ada tapi grey depan saja kat eBay. Yang ini saja Ini saja OEM 5,000 lebih. Barang sana tak campur shipping. Serius ah? Ya, original. Ya bro. Awak boleh buka eBay. Ni 5,000. Ni one set ni yang warna matte chrome ni. Ini saja harga dia 5,000 lebih. Lagi Tak campur shipping. Original dalam kotak Wow. OEM. Yang ni maklumat baru Tak pernah Cuma tahu awak ni. tak ada daylight ya? Saya ada daylight. So, lepas ni green ni kena PPF. Daylight saya ada awak tengok. Awak nampak daylight saya? Dia ada daylight. Payung mesti. Daylight kita buka geng. Kejap. Itulah bang, yang ni saya. Daylight je. Yang ni saya surrender. Kita boleh on off lah. Yang ni saya surrender. Tu on off dia kat sini je bro. Ada mana lagi? DRL awak tu. On. Memang original dia ada daylight. Aku tukar button je. Aku tukar button je. Dia asal OG pun dah. Okey geng, kita test kereta Haida. Tak tekan minyak dah meletup-letup macam mana ni Haida? Tu tandanya ada suruh buat. Risau sebab kereta dia rendah, kereta aku tinggi. Risau je bawa kereta rendah-rendah ni. Baru steam. Okey bang. Tapi apa-apa buat 3.2 memang steam. Okey. Abang kita tarik Sedap. Okey. Baik tak baik bang? Bang senyum terus bang. Senyum terus. Racun. Abang kita senyum dah. Racun. Dunia. Guys. Dunia. Come on guys. Guys kasih komen guys. Komen cukup 100 abang pergi kita kasih on projek Tebu ke NA ke tengok macam nanti. Ini kau kata Memang. Oh. Abang kita dah tak boleh tahan. macam bawa GT3 yo. Oh. Gila pak. Cerita bang bagi review sikit. Bagi review sikit bang, pengalaman Puas apa? hati kan. Sebab abang kan bawa 3 lama. Tekan pergi puas hati kan. Ingat. Ini sama ada kalau balik rumah orang tak paling kasut, selipar. Tapi point bank ni kejam ah. Kejam. Keluar sebatang pula kan. Tapi aku nak buat lah port yang sedap. Kena buat lah bang. Kami semua tengah tunggu abang pergi berakhir. Yeah. Awaknya GT3 tak apa dah. Awak kata 3.2 je cukup dah. Cukup dah. This is the real car enthusiast. Abang kita balik tidur tak lena kan malam ni? Tak lena kan? Tak lena kan malam ni? Oh. Habislah bang. Boleh buat dah aku macam tu. Ingat macam enjin baru. Ya. Saya ada satu soalan bang. Ya. Boleh lawan Honda tak? Honda? Boleh sangat. Boleh sangat ah? Boleh sangat. Kita tak nafikan Honda laju juga. Power Honda ni. Tapi aku Honda rasa suka dengan- cuit bang. Dengan power yang ada kat kereta ni memang Boleh, kalau NA sama NA. Tapi Honda sekarang dah tebur kan. Okey, abang pernah try kereta ni stok dulu berapa? Top speed. Top speed 27. Sekarang insya-Allah bang 3 lepas. 27. Tu kereta aku lah tapi kereta ni lebih dah ni. Sekarang 300 lepas bang. Insya-Allah. Sebab horsepower kau dah tinggi.
Betul-betul 100% stok. Exhaust pun dah jahat bang. Betul. Ini atas highway senyum ni. Senyum. Dia kita nak beli GT3 RS tak mampu kan. Betul. Kau feel bawa kereta ni sama. Drop dia jahat. Handling sedap bro. Tengok abang kita ni senyum tak lepas-lepas tu. Senyum tak hilang. Handling sedap. Aduh. Dia punya masa drop gear tu nikmat Macam GT3 ya. Nikmat bro. Tapi bang jalan ni bonggol banyak bang. Banyak bonggol. Aduh kalau heavy version ni. Steam tu letup-letup. Aduh. Abang kita tersenyum-senyum. Gila bab lah. Bang, kasih jadilah bang. InsyaAllah, insyaAllah. Aku nak pergi hantar exhaust buat dulu kat wayar. Abang dah lama sangat stok bang. Buat balik exhaust tu. Mana tahu kan lepas ni ada Volkswagen Gathering ke. Banyak kat tabung aku bocor tu. Aku dah kau wayar 2 bulan lepas kot. Tengok. Sekarang aku tak hantar lagi. Tengok guys, exhaust bocor pun tak buat guys. Ayangkan. Sekarang kita nak membalikkan semangat R32 kat Abang Pekin. Kita datang kat kereta kosong, kita menyuntik semangat baru kat dia. Event pun tak pergi. Kau tahu aku Itulah. pun tahu masalah aku sekarang. Okey bang, kalau kereta abang macam ni abang masuk event balik tak? Ha? Kalau kereta abang macam ni abang masuk event balik tak? Dia kena ada geng lah kan. Kena ada geng kan? Dia ada geng sedap lah. Baru boleh lawan two step. Tu, tapi tu step kereta ni memang Memang ni. sedap lah. Tapi Okay, itulah dia. So korang jangan lupa tau, follow media sosial owner kereta ni Aida. Sebab dengar cerita dia lepas ni banyak apa orang kata dia ada clothing. Baju sendiri, hoodie. Projek-projek akan datang selain daripada orang kata baju Melayu lah. So korang boleh support dia, insya-Allah. Kalau ada future collaboration kita bekerjasama lagi untuk baju-baju Aida ke nanti kita tak tahu macam mana akan datang. Cuma korang doa-doakan. Yang penting korang follow je media sosial yang aku letak dekat skrin ni. Yang dia punya baju brand ada kat skrin, dia punya personal ada kat skrin. Kau boleh follow untuk mengikuti perkembangan semasa kereta ni dan apa dia nak buat akan datang. mantap bang. So thank you for watching apa pun R32. Please bang dia bang. Yang paling penting jangan lupa subscribe YouTube Abang Pekin, Mantap. follow IG dan TikTok Abang Pekin. Dan yang paling penting support lah motorsport Malaysia. Teruskan support kan. Yes. Event jangan lupa tak pergi-pergi je, kawan-kawan buat event pergi je support industri. Kita besarkan culture motorsport di Malaysia. Gundah. Okey bang. Thank you gang. Assalamualaikum. Apa pun R32 memang power. Ya, ciao. Okey, Haida nak gerak dah. Okay bro, jumpa lagi bro. Thank you.